Oleh kerana apa yang berlaku ni, Anwar Ibrahim semakin tertekan. Teruk, guys. Dia sangat-sangat tertekan. Sebab apa? Ni UMNO. Saya dah ulas tempoh hari. PRN negeri Johor dulu, yang menyebabkan ramai orang pergi dekat UMNO ni sebab Najib. Melaka dulu, yang ramai rakyat kat Melaka masa tu undi UMNO sebab Najib. Betul tak? Ada 2,000 dekat YouTube, ada 1,600 dekat Facebook. Betul tak betul? Siapa orang Melaka, siapa orang Johor yang korang undi UMNO ni? 2000 berapa? 2022. Sebab siapa? Sebab Najib ke sebab Zahid? Bagi tahu dekat saya. Masa tu Zahid presiden, sebab Najib ke sebab Zahid yang korang undi UMNO masa tu? Bagi tahu dekat saya. Come on. Saya nak tengok komen. Bagi tahu dekat saya. Bukan sebab UMNO, bukan sebab Zahid. Ahmad Mazlan apa tak lagi. Sebab Najib. Itu sebab, kan saya dah bagi tahu. Diorang desak untuk Najib dibebaskan, dapat pengampunan. Anwar tak nak. Saya cakap 1 hari bulan. Aku cakap tu taklah semestinya 1 hari bulan, mangkuk. Walanon yang cuak, kita janganlah ikut perangkap diorang. Saya tengok ada juga kau kata, bro, bila kau cakap 1 hari bulan tak ada pun. Alah bodohnya. Ini perang. Bila saya cakap tu, jangan tengok 1 hari bulan, fikirlah. Najib. Diorang perlukan Najib. So sekarang ni, desakan dah dibuat gila-gila untuk Anwar dapat sebab sorok titai dendam. Dulu kan sorok titai dendam. So sekarang ni, Datuk Najib dah tarik balik. Yang dia minta saya makan untuk kes titai dendam tu. So, Datuk Najib dah buat permohonan baru untuk dapat pengampunan. Ingat tak? Zahid pernah cakap, UMNO pernah cakap untuk Najib buat permohonan baru. Ingat tak? Ingat? Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menarik balik rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berhubung semakan kehakimannya berkaitan titah addendum. Ini bermakna bekas Ahli Parlimen Pekan berusia 73 tahun itu tidak lagi memohon mahkamah membenarkannya menghabiskan baki hukuman penjara 6 tahun di bawah tahanan rumah. Melalui notis yang difalkan firma guaman Tetuan Syafi'i & Co. bertarikh 2 April lalu, pihak pembelaan memaklumkan kepada mahkamah bahawa Najib selaku perayu berhasrat menarik balik rayuan berkenaan. Pada 28 April 2025, Mahkamah Persekutuan menetapkan prosiding pendengaran rayuan selama 2 hari bermula 1 Julai 2025. Titah addendum itu dipercayai diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 dan didakwa membolehkan Najib menjalani baki hukuman penjara di bawah tahanan rumah susulan sabitan kes penyelewengan dana SRC International. Nampak? Nak tengah kecoh lah, guys. Sebab non kunyit tak nak. Sebab non kunyit tahu Najib keluar, Zahid gone, dia gone. Nampak tak? Kita. Okey, apa kita kena buat? Teruskan bercakap penyatuan orang Melayu sebab game ni belum lagi, guys. PRU. Bukan PRA Johor ni, PRU. Parlimen. Nak selamatkan negara ni, Parlimen ni. Ni yang kita kena gerakkan ni. Teruskan kempen penyatuan orang Melayu, jangan berpecah. Misi nak selamatkan negara. Itu yang kita kena terus cakap. Dalam masa sama, enjoy the show. Enjoy kan? Tengok, wah. Kau tak enjoy ke? Aku enjoy lah. Saya pergi camping ni. 3 hari 2 malam pergi camping. Korang ni.